Hai, Assalamualaikum. Hari ni Kak nak review untuk tempat penyimpanan baju anak-anak dia. Ni kita ada almari serbaguna ni. Letak baju lipatan anak boleh. Ni deh. Ni item barulah. Bukan item terpakai deh. Ni baju lipat budak-budak boleh lah ni. Lepas tu kita ada drawer. Drawer nak letak baju mok, baju anak pun boleh. Untuk drawer kecil kita ada yang ni deh. Untuk drawer kecil kita ada yang macam ni. Ni bahagian rak kasut akak. Rak kasut kita ada hak rendah dan juga yang tinggi. Okey, yang tinggi ni kita tengok promosi lah ni dengan harga RM450 sahaja deh. Okey, hak ni pula untuk baju anak-anak deh. Ni baju anak. Ni UPP ni. Mana anak-anak yang suka UPP tu boleh gerak mari ni. Comel ni Kak. Mesti anak Kak suka deh. So, yang mana cari untuk pakai letak pakaian anak pun boleh. Ni rak kasut deh. Nak tengok lebih detail lagi, awak terus walk in ke pada baca ataupun boleh terus kontak nombor admin. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.